Oh, okay. Hello guys, welcome to Dogga guys. Jadi hari ini kita nak main Resident Evil Forest lagi. Tapi kita nak cuba sambung update hari tu sebab hari tu tiba-tiba rakaman dia berhenti sebab data penuh. Jadi store penuh. Sebab tu dia suruh jawab. Dah sikit. Jadi hari ini kita akan main Resident Forest update lagi. Sebaik tak update habis itu sebab kalau main habis tu kan update kan 2 minggu. Okay, jap. Kalau kan gelombang. Okay, yang pertama dapat 5. So, konsumsi kupu-kupu untuk okey. Lagi dengar yang terakhir tak ya? Wait. Sekejap. Bro, sekejap. Oh, sorry. Jom buat kerja. Woi, lah kreki. Babnya belum diselesai. Jom. Oh, situ. Oh. Organik. By the way, kita dah lama tak buat hardcore. Cuma sebab saya terlalu pro. Tak payahlah. Bruh. Okay, let's go. Right, revolutions. Bodoh amat. Let's go. Seperti yang kau tahu, saya dah lama tak buat. Seperti kau tahu, channel Matematik Muda ada channel Gunung Si Kucing Cacat. Jarang saya upload sebab sekarang tengah tak ada waktu. Sebab hampir ke semua waktu saya tengah main game. Siapa cuba lama nak editing video 5 jam tapi tak ada orang tengok. Apa benda sampah. Sampah negara itu mah. Cabut. Saya fikir nak beli mikrofon biar macam korang tahu suara saya pelan. Jadi saya nak beli mikrofon. Cuma macam lah mak saya tak bagi. Bukan orang tengok pun. Jadi guys, please subscribe. Kembalikan suasana channel lama saya. Okay, kat satu. Kau suka video yang sana? Saya sekarang tengah ikut trend. Cuma korang yang tak layan. Kenapa gerak sana? Bismillah tau. Semoga kita dapat item bagus dari chest. Sebab hari tu kita macam kena kutukan. Ya kenapa entah. Buka chest je. Bruh. Jadi tu masalah kecil. Jangan diperbesarkan. Jadi don't worry about that. So English lu. Bapak. Okay, kamu. Jangan baik cincong. Makan. Tengoklah. Chest seperti kita tak dapat benda bagus. Dia ini lagi. Jadi kok saya lapar. Sabur. Zero dead choy. Masa? Right. Siapa yang makan buah? Okay, yang bernafas pakai insang. Salah. Apa-apalah. Saya tak nak ngamis macam YouTuber kecil lain. Walaupun dapat 1 subscriber dari situ. Tapi itu macam cara sampah itu. Malas. Subscriber ambil sendiri. Oh, itu dia. Tempat biasa. Waktu manusia biasa. Aku tetap gak bakal. Ni kan ada waktu ke update. Okay. Aku gak bisa buka. Kabur! Dah malam. Tutuplah. Cepat kumpulkan.
Kumpulkan tenaga dalam. Okay. Fix. Terus naik level ni, bos. Okay, dah naik level. Woi, jatuh. Oi. Jangan sampai explode. Kuatan dari dalam. Mana, cok? Okey, sudah ditambah. Kita tak dapat. Lalu hari tu kita tak dapat lagi good sack. Padahal dulu good sack tu easy dead. Easy dead? Bukan easy game. Bukan easy dead. Easy dead. Senang mati. Kau sekarang good sack dah terwujud Dah sikit dapat Coca-Cola. Apa korang nak nak tahu tutorial cara dapat ni? Oh, macam ni cara. Cari sendiri. Jom. Anak emas Cracky nak balik. Tapi dia dapat koal. Jadi tak jadi balik. Beban. Tapi like, dia kena kerja segala. Dia pun terkencing. Mak dia marah. Rupanya tu mimpi. Fa. Restu, desayete. Bari, bella. Nanti. Lagi bila bella. Jadi kita simpan untuk jadi bahan bukti kalau korang tu satu-satunya di hatiku. Capek nanti macam ada video main teh. Bajil, jangan kejar gua. Terlalu. Yang gua. Hop. Wih, easy parkour. Saya punya hutang tu tak mana. Mana pun kata-kata. Sekejap saya nyalakan hutang tu. Sekejap mana? Oh, dah dapat. Ni. Okay, saya dah tekan. Kuasa anak mas Cracky saya dah muncul balik. Kita buat peti lah. Takkanlah hari kedua masih belum buat peti. Dan hari ketiga dah pun. Itu namanya pemalas. P-E-P-A-P. L-E-L-A-M. Palam. I'll sketchy straight, man. Memang semua sama. Kita tumpang pokok lah. Nen.
Oh, aku tak dapat good X pula. Mana? Let's go. Dapat up, dapat benda tu lagi. Wait, kita boleh kurangkan cepat. By the way, ada budak yang boleh kita selamatkan. Saya tak nak rodok. Dah pagi. Ni mana bisa rodok? Hari keberapa yang alien spawn? Peti. Winner. Smart. Tapi akhirnya korban. Kapal tak jadi. Naik balik. Tu biskut telur. Tu biskut telur. Top global. Kacamata sama udara. Yang waras. Simpul. Yang waras. Peti lagi. Malah, muka ruby, chest. Lepas ni kita keluar dari biome ni lah bahaya. Oh, dapat pistol. Alhamdulillah. Jangan sih dapat item anomali je. Weh. Go. Keluar. Oh, nasib baik dia tak nampak kita. Ember. Mas paling ganteng. Buah yang paling manis. Buah lil. Tambah ada my little boy. Dapat. Akhirnya. Patutlah dia tadi saya lupa nyalakan butang tu. Butang nama Scracky. Oh tu tengok ada rumah. 2 tempat sebelahan pula tu. Oh di situ. Kita nak siapa tahu ada item bagus kan. Oh ikut kalau dapat good X. Mantap. Terus magic grow. Bro, dapat tombak, mantap. Skip. Oh, ada orang jatuh dari langit. Dari adikku kah? Dia balik. Apa dia? Biskut telur. Wait. Dapat dia. Let's go. Pergi. Go. Robozita. Sampai tu kita makan-makan. Sekejap. Ada tu. Tu biskut telur. She's alive.
seasons wonderful. Indonesia dan sebelum hilang guys, break still. Aku coba tuh. Itu dia. Oke, mantap. Belum baca lagi. Opa, saya tuh. Oke, kita dah save tempat tu. Ya, sini ada pelauran sebab kita ada tombak. Saya baru ingat ada alien kat kita scan. Semoga boleh. Bismillah ya guys. Tu dia. Oh, tak ada lah jauh sangat. Kita yang pergi explore jauh-jauh. Tu nampak jauh. Kali. Bro, dekat je. Tadi kita lapar. Ada cari makanan dia.